Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adini Fitrisha binti Khairul Ahmad. Saya merupakan pelajar ambilan 2025 2030. Saya berasal dari Kuala Selangor, Selangor. Mengapa saya ingin memasuki IPG? Kerana Institut Pendidikan Guru memberikan latihan yang holistik kepada pelajar dari segi ikhtisasiah, akademik dan kemahiran insaniah. Selain itu, saya juga berharap agar dapat menjadi guru yang berdedikasi dan saya berharap dapat memberikan impak positif kepada murid saya, bakal murid saya, dan saya ingin memberikan sumbangan kepada pendidikan negara. Baiklah, apa yang saya ingin tahu dalam subjek kemahiran berbahasa ialah apakah kesan apabila kita tidak menggunakan kesantunan bahasa yang baik dalam poster atau iklan. Sekian, terima kasih.